Yang berhormat Nurul Izzah, Ahli Parlimen Lembah Bantai, Asmida alias Co-founder Teach for the Needs, Anas Alam Faizli, CEO TFTN, Saudari Nurziati Rosman, COO TFTN, rakan-rakan sukarelawan, rakan-rakan komiti convention TFTN 2013 dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Baik, jadi slot ini sebenarnya adalah slot untuk saudara Hilal Ashraf, tapi saya bagi pihak beliau ingin minta maaf atas ketidakhadiran atas sebab-sebab yang tertentu. Oleh yang berkenaan, saya akan ambil hanya sedikit masa untuk menghuraikan tentang mazhab cinta dalam pendidikan dan seterusnya membuat penggulungan tentang sesi yang pertama ini. Baik, ini adalah grafik untuk PISA. Kita daripada pagi lagi dah cerita pasal PISA, pasal team. Saya rasa tak payah tahu lagi dah apa benda, apa masalah dia, kat mana dekat kita. Untuk makluman, Vietnam berada di tangga 17 untuk PISA 2012 dan kita berada di tangga 52. Sebagai makluman, rakyat Malaysia ni dia suka pergi Vietnam, dia suka pergi Ho Chi Minh tu, ada Ben Thanh Market tu, dia suka beli barang-barang kat situ. Dan siapa yang dah pergi kat Vietnam ni, dia akan terkejut dengan keputusan PISA ni. Macam mana Vietnam, sebuah negara yang banyak motor ni, tak ada LRT, dia boleh dapat ranking 17 daripada 65. Kita yang ada pelan induk pendidikan PIPP 2006-2010, kemudian kita ada lagi macam-macam pelan lagi lepas tu, tak perform. Okay, next. Next. Ini kalau kita boleh tengok peruntukan untuk belanjawan negara. 2010, 2011, 2012, 2013. 54.6, 21% daripada keseluruhan belanjawan. Ini trend dia. Dan trend ini memang daripada dulu lagi. Jadi apabila keluar result-result seperti PISA, seperti TIMSS ni, dia jadi persoalan kepada kita. Kita laburkan sebegitu banyak duit, tetapi hasilnya belum nampak. Next. Kenapa kita punya keputusan PISA, kita punya keputusan TIMSS masih belum boleh bagi kita, masih belum boleh menunjukkan prestasi? Sebab kita ada banyak jurang. Kita ada jurang antara sekolah. Kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, kita ada sekolah jenis kebangsaan Tamil, kita ada sekolah kebangsaan. Kemudian kita ada jurang di antara murid miskin dan juga murid yang ada lebih bernasib baik. Kemudian kita juga ada jurang antara gender, dan yang lebih menyedihkan, kita ada jurang antara sekolah. Sekolah bandar, sekolah luar bandar. Dan saya nak bagi tahu, walaupun sekolah itu di bandar, tidak semestinya keperluan sekolah itu mencukupi. Ada sekolah yang ada 1000 murid, komputer dia ada tak sampai 30. Jurang ini akan menyebabkan jurang di dalam ekonomi. Dan kitaran ini sedang berpusing. Orang yang sama berada di dalam kelas corot akan sama menghuni kelas sosial yang lebih bawah pada masa hadapan. Dan kita tak serius langsung untuk bercakap tentang jurang ni. Next. Jadi bila keluar TIMSS dengan PISA ni, semua orang terkejut. Wow, teruk ni kita.
Sebelum ni tak pernah ada orang cerita pasal team, tak pernah apa benda pisah ni. Tapi waktu kita terkejut ni, orang Eropah dah start cakap pisah dia dah tak boleh pakai. Baca Stanford University, dia bagi respon. Dia kata masalah pisah ialah apabila dia ambil responden yang tidak berada di dalam kelas sosial yang sama. Sebab tu USA dia tak boleh naik atas. Negara dia besar, responden dia kita tak tahu dia ambil macam mana, dia tak bagi reflect keadaan sistem tu yang sebenar. Nasib kalau budak tu daripada kelas sosial yang bawah, dia tak boleh jawab. Kemudian daripada Belfast University, dia kata Roche system. Ada satu metodologi yang diguna pakai dalam PISA ni. Metodologi itu tidak lagi sesuai untuk senaraikan ranking-ranking tersebut. Jadi sekarang ni kita ni berada di tengah-tengah. Kita nak sistem pendidikan yang baik, kita bercakap tentang international, kita bercakap pasal PISA, pasal TIMSS, kita buat pelan pendidikan yang mahal. Tapi dalam waktu yang sama, orang sudah mula menoleh ke arah yang lain. Jadi kita nak pergi mana? Adakah kita masih nak ikut PISA dengan TIMSS ini? Ataupun kita ada cara lain? Next. Jadi oleh sebab yang demikian, saya kira salah satu cara untuk kita menjenihkan suasana dan juga ceramuk sistem ini adalah dengan menggunakan mazhab cinta. Sebabnya, kalau kita asyik mahu melihat keluar, kita tak akan dapat tiru 100% seperti mana yang mereka lakukan. Finland, Jepun, Korea Selatan, daripada demografinya, daripada segi bangsa, daripada segi kepelbagaian agamanya itu berbeza. Jadi latar belakang itu memberi kesan kepada keseluruhan sistem yang sedang mereka lakukan. Next. Jadi saya kira untuk berdepan dengan sistem ini ataupun berdepan dengan realiti ini, apa yang boleh kita lakukan ialah untuk kembali kepada asas pendidikan seperti mana yang Dr. Siddiq Fazil cakap tadi. Dia kata kita berpelajaran tapi tidak berpendidikan. Sebab kita tidak ambil pendidikan itu sebagai sebuah proses, tapi kita ambil pendidikan itu sebagai sebuah hasil. Hasil dia habis darjah 6 dapat 5A. Hasil dia habis SPM 10A. Hasil dia habis universiti, ada kerja, beli kereta, beli rumah, kahwin. Dan ini sangat berbeza dengan negara-negara maju. Mereka ambil sistem pendidikan itu sebagai sebuah proses. Dan ini membuktikan bagaimana Korea boleh lawan Amerika Syarikat. Samsung, dia boleh beat Apple. Sebab dalam sistem pendidikan dia menekankan kepada kesungguhan. Jadi dalam diri dan juga falsafah pendidikan itu ditekankan kesungguhan itu supaya dapat memberi kesan kepada masyarakat. Jadi diterjemahkan. Itu juga berlaku kepada Finland. Sebelum kita ada Apple, kita ada Nokia. Semua orang pakai Nokia pada waktu itu. Jadi proses-proses ini adalah proses untuk memudahkan manusia, untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Daripada orang yang jauh, tak boleh nak bercakap, mereka cipta telefon. Sekarang ni email dan segala macam benda semua ada dalam satu tangan. Inilah dia proses untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
Tapi dalam konteks negara kita, pendidikan itu berubah, jadi terbalik. Dan kalau tanyakan kepada saya, apa dia mazhab cinta ini? Yang pertama itu kita harus lakukan ialah kita kena berhenti mengajar anak-anak kita untuk bersaing sesama mereka. Yang ini ramai orang tidak setuju. Kalau tak bersaing, macam mana nak maju? Tetapi kalau kita berlebihan dalam upacara bersaing ini, inilah yang berlaku apabila kita letakkan yang pandai di hadapan, yang tidak pandai di belakang. Jadi golongan yang pandai ini akan sentiasa berada dalam kelas yang sama daripada darjah 1, darjah 6 sampai SPM. Dia tak pernah tengok apa yang berlaku di dalam kelas-kelas hujung. Dan kitaran ini adalah kitaran yang sama. Dan saya cadangkan kalau kita boleh perkasakan falsafah pendidikan negara, dengan cinta kita akan ada lebih banyak dinamika dalam sistem pendidikan ini. Sebab anak-anak yang pandai ini akan diajar untuk berasa cinta terhadap rakan-rakan dia. Jadi apabila dia ada rasa cinta dalam diri dia, takkan ada orang yang boleh tinggal. Bila tak ada orang yang boleh tinggal, kelas corot takkan ada. Kalau dia dah pandai dalam satu bab, kenapa dia tak pergi tolong kawan sebelah dia sampai pandai macam dia? Kalau dia boleh pandai dapat 5A, kenapa dia tak boleh tolong kawan sebelah dia pandai dapat 5A sama macam dia? Tapi dalam sistem kita sekarang ni, yang pandai kita suruh dia pergi depan lagi, pergi depan lagi, pergi depan lagi, pergi depan lagi. Masuk universiti, nganga, tak tahu nak buat apa. Next. Dan saya fikir melalui cinta ini akan membawa kemanusiaan lebih dekat ke dalam hati kita. Dan ini perkara yang kita lihat sekarang. Kemanusiaan itu sangat jarang. Orang kena rompak, orang ada makcik tua pun kena rompak juga. Tak boleh tinggal kereta, tak boleh rumah, kunci pagar pun sempat orang rompak. Sebab kemanusiaan itu tidak lagi berada di dalam hati. Dan kita lihat hanya melalui mata. Kita tak lihat melalui hati. Dan kenapa kemanusiaan ini tertinggal jauh daripada kita? Sebab kita dah jadi masyarakat material. Kita melihat bukan dengan mata hati, bukan dengan kemanusiaan, tapi kita melihat dengan pandangan harta. Semua orang berebut-rebut masuk universiti. Semua orang berebut-rebut nak masuk kerja. Semua orang berebut-rebut nak beli kereta. Semua orang berebut-rebut nak beli rumah. Kalau tak ada rumah, tak ada kereta, tak boleh kahwin. Jadi ini adalah sesuatu yang gila. Dan banyak kali kita perkatakan bahawa pendidikan itu di akhirnya harus terbit semula kepada masyarakat. Setiap orang yang masuk universiti itu harus sedar bahawa apabila keluar daripada universiti nanti, dia punya tanggungjawab yang besar terhadap masyarakat. Dan ini selari dengan apa yang TFTN bawa. Selalu saya katakan, kita kena berhenti bercakap tentang buat kerja amal. Kita kena berhenti bercakap tentang kutip pahala. Kita kena berhenti bercakap pasal perkara-perkara macam ni. Sebab menyantuni anak yatim, membantu golongan miskin ini dah jadi tanggungjawab kita. Sebab apa dia jadi tanggungjawab kita? Sebab mereka ini tertinggal di belakang. Dan kenapa mereka tertinggal di belakang? Sebab kita. Sebab kita sibuk nak bersaing. Sebab kita sibuk pada perkara-perkara material. Dan kita terlupa ada satu golongan yang tidak mendapat pendidikan seperti mana yang sepatutnya mereka dapat. Dan ini totally bukan kerja amal. Dan ini harus difahami oleh semua. Okay, next.
Dan apabila kita bercakap tentang cinta ni, ramai yang tak faham. Pendidikan cinta ni apa dia nak ajar anak-anak bercinta? Sebab dalam diri kita terminologi cinta itu jadi terhad. Kita faham kalau cinta laki perempuan. Itu je yang kita faham. Kita tak boleh fikir lebih luas daripada itu tentang cinta. Tapi cinta ini luas. Cinta sesama keluarga, cinta kat bangsa, cinta kat agama. Dan kita nak ubah perkara ini supaya dapat masuk dalam falsafah pendidikan kita. Yang pertamanya, anak-anak itu belajar kerana dicintakan ilmu. Dan Barat dan juga negara-negara moden yang lain boleh jadi moden kerana mereka ada sifat cintakan ilmu ini. Dan sebab itu orang-orang yang cintakan ilmu ni, dia tak pergi kepada pengiktirafan. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dia tak fikir sibuk nak habiskan universiti, dia tak fikir sibuk nak lulus periksa. Kita dia sibuk fikir nak lulus periksa, sibuk nak lulus universiti. Tetapi orang-orang macam ni, dia ubah dunia. Dia bantu masyarakat. Yang kita duk sibuk lulus periksa, yang sibuk fikir CGPA ni buat apa? Jadi akhirnya kita akan kekal macam ni lah. Orang tu buat, kita guna. Orang tu buat, kita guna. Dan guru kena mengajar bukan kerana gaji. Dan ini adalah perkara paling sukar sekali. Tapi ia telah dibuktikan di dalam TFTN, sukarelawan-sukarelawan kita yang mengajar dengan hati, dengan cinta ni, mereka tak melihat kepada keuangan, tapi membuahkan hasil. Beberapa anak-anak TFTN baru-baru ni masuk Majlis Anugerah Cemerlang dan dapat hadiah. Yang sebelum ini mereka tak pernah fikir untuk dapat hadiah pun. Dan kenapa anak-anak ini boleh berjaya? Kerana ilmu itu diberikan oleh guru dia melalui hati. Dan sukar sebab guru-guru yang menapak ke kelas sekarang ni pergi ke kelas kerana gaji. Macam mana kita nak terima ilmu? Dan yang paling penting, tapi ahli politik dah keluar, dah balik kan. Dasar itu dirangka untuk masyarakat kerana dicintakan bangsa dia. Bukan sebab kroni, bukan sebab tender, dan bukan sebab yang lain-lain. Jadi kalau kita boleh ubah ketiga-tiga ini, saya fikir kita punya sistem, kita punya iklim sistem pendidikan ini akan berubah menjadi lebih dinamik, dan hasil kepada keseluruhan ini akan hadir kemudian. Kalau kita boleh implement ketiga-tiga perkara ini, jangan runsing pasal PISA, jangan runsing pasal TIMSS. Ia akan terbit kemudian. Next. Jadi ini yang kita cuba bawakan dalam TFTN, dalam falsafah pendidikan negara, dalam pedagogi cinta yang kita duk cerita selama ni. Sebab kita lihat yang pertamanya wujud satu kumpulan anak miskin, anak yatim dan juga anak-anak yang berada di dalam kelas curut, yang pada akhirnya kami fikirkan mengapa mereka ini wujud golongan-golongan seperti ini. Tak jauh daripada TMCC ni, tak sampai 3 km ada satu sekolah. Tahun lepas satu kelas 40 orang, darjah 6 masih tak boleh membaca. Boleh kita bayangkan tak, dekat Kuala Lumpur satu kelas darjah 6 masih tak boleh membaca. Dan setelah kita kaji, kita nampak perkara ini berlaku disebabkan oleh jurang. Dan jurang ini berlaku disebabkan oleh kurangnya kemanusiaan. Dan kurangnya kemanusiaan ini berlaku sebab kita sibuk nak kejar ranking, kita sibuk nak kejar material. Dan kita kena kembali kepada asas. Apa dia asas dia?
asas dia adalah apabila semua orang berfungsi dalam masyarakat masing-masing. Dan pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, mahasiswa terutamanya, sertai kami masuk ke rumah-rumah anak yatim, luangkan sedikit masa anda untuk mengajar anak-anak ini dan membantu mereka supaya realitinya dalam sistem persekolahan itu mereka boleh bersaing bersama-sama dengan rakan mereka yang lebih bernasib baik. Dan perkara ini tidak dapat dilakukan oleh kami sepenuhnya. Kami sendirian tidak akan mampu buat perkara-perkara seperti ini tanpa sokongan daripada anda. Sekarang ini kita ada 13 rumah anak yatim, kita ada lebih kurang 300 anak-anak TFTN. Bayangkan pada hari ini kalau 600-700 orang yang hadir pada hari ini, setiap seorang daripadanya sertai TFTN dan buat TFTN di tempat masing-masing, berapa ramai anak-anak yatim yang selama ini menduduki kelas curut, yang selama ini berada di dalam kelas-kelas hujung, dan kita bantu mereka untuk keluar daripada kelas itu. Dan perkara ini bukannya sukar untuk dilakukan. Kita dah buktikan dengan sistem-sistem yang kita ada, masuk ke rumah anak yatim pada hujung minggu, buka beg mereka, kita semak kerja-kerja rumah mereka, dan kita beri mereka latihan, kita beri mereka keyakinan diri, kita ajarkan mereka perkara-perkara yang tidak dapat diberikan oleh ibu bapa mereka sendiri. Saya fikir kita akan ada situasi yang lebih baik. Dan selamanya kita tak boleh nak menyalahkan sistem. Saya setuju dengan saudara Mat Lufi. Dia kata kita kalau bising-bising kita dapat apa? Ramai orang suka bising, terutamanya pasca Facebook ni, post Facebook ni. Semenjak ada Facebook ni bukan main lagi. Bising tu boleh, tapi kena serta dengan tindakan. Kalau kita nak bising pasal pelan pembangunan pendidikan negara, kita kena justifikan dengan apa yang kita buat. Kalau kita nak bising tentang TIMS dan PISA, kita kena keluar, cari anak-anak yatim, anak-anak miskin yang corot ini, dan kita kena bantu mereka. Sebab ini adalah blind spot. Dan blind spot ini tak akan selama, saya fikir akan ambil masa yang cukup panjang untuk kementerian sedar. Jadi fungsi kita pada hari ini adalah untuk sama-sama memperkasakan sistem ini dengan kemampuan kita sendiri. Kalau tujuan tuan-tuan dan puan-puan datang pada hari ini hanyalah untuk mendengar, hanyalah untuk ambil note, hanya untuk tangkap gambar dengan Mat Lufi, saya fikir tujuan convention ini pada hari ini telah gagal sepenuhnya. Sebab tujuan convention pada hari ini selain daripada memperbincangkan diskusi pendidikan ini secara intelektual dan juga secara menyeluruh dalam satu masa, adalah untuk mengajak saudara-saudari sekalian berkenalan dengan TFTN dan berkenalan dengan sistem sukarelawan yang kita bina ini, supaya pada akhirnya setiap seorang daripada yang hadir pada hari ini akan dapat turun ke dalam masyarakat dan menyelesaikan masyarakat punya masalah dalam kapasiti dan juga tenaga saudara-saudari sekalian. Bawa berhenti risau pasal CGPA, bawa berhenti risau pasal esok pagi ada test, bawa berhenti risau pasal macam mana lah aku nak masuk ni rumah anak yatim ni, aku tak tahulah macam susahnya. Bawa berhentilah semua benda tu. Kalau anda risau ke perkara-perkara kecil seperti itu, tutup Facebook, duduk diam-diam sorang-sorang dalam bilik. Sebab apa? Sebab lebih ramai golongan yang memerlukan di luar sana memerlukan kita, dan kita sibuk dalam bilik main Facebook. Jadi ini adalah seruan ikhlas. Jangan rasa menyesal pula, macam menyesal datang hari ni, macam kena paksa pula kan. Macam kena paksa. Kalau tanyakan saya, ya, saya akan paksa. Sebab kalau kita ada 1000 rumah anak yatim pun, usaha kita ni kecil. Kita hanya menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak corot yang pada sampai satu takat itu kita tak tahu dia ke mana. Kalau kita boleh masuk rumah anak yatim tu setahun, tahun tu sahaja kita sentuh hidup dia. Lepas tu kita tak tahu. Dan kalian kena sedar usaha kita ni kecil. Dan sentiasa saya cakap kepada rakan-rakan dalam TFTN, usaha kita ni memang kecil. Kita dapat sentuh sikit sahaja. Tapi saya fikir kalau semua orang boleh bagi
komitmen, semua orang boleh sama-sama bersama dengan TFTN, kita boleh bagi kesan yang lebih besar. Dalam masa yang sama kita mengecilkan jurang. Dan kerja mengecilkan jurang ni, kita tak boleh bising pada KPM, kita tak boleh bising kat Facebook je. Kita sendiri kena turun. Kenapa kita kena turun? Sebab cinta. Kalau bukan kita yang nak turun, kita nak harapkan siapa? Takkan nak harap Kak Noziati je tiap-tiap kali. Jadi saya fikir itu sahaja saya punya pengenalan tentang mazhab cinta. Kita pun dah terlebih masa ni. Selepas sekejap lagi kita akan pergi makan dan seterusnya kita akan sambung dengan sesi yang seterusnya. Saya cuma nak menyambung semula saranan Datuk Dr. Sidil Fazik tadi kenaan tentang kita ada krisis pendidikan yang mencemaskan. Betul? Lebih cepat kita bersetuju dan juga lebih cepat kita dapat bersama-sama sedar perkara ini adalah suatu realiti, lebih cepat kita boleh move on. Sistem pendidikan negara mencemaskan. Ya, betul mencemaskan. Lepas tu apa? Lepas tu kita sendiri kena berfungsi dalam masyarakat masing-masing. Dan saya fikir kalau kita boleh ubah diri kita, kita boleh ajak rakan-rakan kita untuk ubah diri kita. Selamat datang kepada Dr. Mazli. Dan kalau kita boleh sebarkan lagi kepada rakan-rakan yang lain, lebih ramai anak-anak yatim, lebih ramai anak-anak miskin yang akan dapat manfaat. Kalau kita boleh bawa mereka keluar daripada kemiskinan, kita boleh bawa keluar mereka daripada rumah-rumah anak yatim dan memastikan mereka mendapat pendidikan yang sepatutnya seperti rakan-rakan mereka yang lebih bernasib baik, jurang akan jadi semakin kecil. Sistem pendidikan itu secara automatisnya akan bergerak ke hadapan dan lebih dinamik apabila sistem pendidikan itu mendapat sentuhan daripada tangan kita sendiri. Kita sendiri yang mengubah sistem itu. Sebab zaman sekarang ini saya kira kita kena berhenti bercakap tentang Gen Y. Gen Y itu kita. Kita kena bercakap tentang Gen Z, golongan yang akan berada dalam sistem yang akan ke depan dalam masa 30 tahun lagi. Dan saya fikir sehingga itu sahaja saya punya penggulungan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada hari ini. Dekat belakang sana ada meja-meja registration, sama ada untuk mahasiswa TFTN ataupun untuk menjadi sukarelawan. Boleh tanyakan kepada rakan-rakan sukarelawan macam mana pengalaman mereka berada di dalam TFTN selama setahun ataupun 2 tahun ni. Petang ini kita ada beberapa sesi forum, dan pada petangnya saya jangkakan semua hadirin dapat tunggu sebab kita ada pembentangan laporan daripada rumah-rumah anak yatim dan juga kita punya program-program. Jadi sama-sama kita boleh lihat apa dia perkembangan di dalam rumah-rumah anak yatim yang telah kita jalankan. Dan kita kena berhenti. Kadang-kadang bila kita bercakap tentang dasar, kadang-kadang kita bercakap tentang perkara-perkara yang besar ini menjadikan kita terawang-awang dan menjadikan kita ni berada dalam dongeng. Kita boleh bercakap tentang dasar, kita boleh kritik kementerian, tetapi kita kena pulang balik kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan. Dan TFTN mencadangkan mazhab cinta dalam pendidikan untuk kita gunakan, untuk kita aplikasi sebagai pedagogi. Dan lebih ramai orang bercinta, saya fikir lebih ramai perubahan dapat kita lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zulfikri Zamir di atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Saya difahamkan ada tayangan video. Tayangan video